Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Islam agama yang mengiktiraf akan kewujudan kepelbagaian agama. Hal ini dapat dilihat di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran apabila Allah merakamkan nama-nama agama lain selain agama Islam. Namun demikian, Islam tidak pernah mengiktiraf kebenaran akan semua agama kecuali hanya yang paling benar, agama Islam. Perkara ini dapat dilihat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan bahwasanya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar adalah di sisi Allah Taala adalah agama Islam. Dalam konteks kita hidup dalam masyarakat yang terdiri daripada pelbagai agama ini, Islam memberikan panduan jelas kepada kita dengan melarang, menenggah daripada kita mencaca, menghina sembahan-sembahan agama lain. Perkara ini dapat dilihat sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan bahwasanya wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mencerca, menghina sembahan-sembahan mereka yang menyembah selain daripada Allah, kerana mereka akan menghina Allah dengan begitu melampaui batas dan dengan tanpa ilmu pengetahuan. Berdasarkan ayat ini, para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ia menjadi isyarat kepada orang-orang yang beriman supaya tidak menghina, tidak mencerca sembahan agama lain, kerana dibimbangi hal tersebut boleh mengundang kepada penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara melampaui batas dan secara tanpa ada ilmu pengetahuan. Maka dalam konteks kita pada hari ini, saya ingin menyuruh kita semua agar marilah sama-sama kita menjaga hal ini, tidak menyakiti ataupun tidak mendatangkan suatu perkara yang tidak sihat dalam kehidupan bermasyarakat ini dengan mendatangkan penghinaan, mencerca sembahan agama-agama lain. Bahkan jika ada yang menyebutkan bahawa bagaimana pula dengan tindakan Nabi Allah Ibrahim yang telah merobohkan merobohkan berhala-berhala di zaman Raja Namrud. Hal ini dapat difahami bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim itu adalah khusus kepada Nabi yang tidak menjadi syariat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perintah, tidak ada satu kebenaran pun daripada agama Allah, daripada syariat Nabi Muhammad yang membenarkan kita untuk merobohkan, meruntuhkan, menghina, mencerca sembahan-sembahan agama lain. Oleh yang demikian, apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim itu adalah bersifat khususiyah, yang khusus kepada dakwah Nabi Allah Ibrahim, dan ia bukan kepada kita sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah Nabi Allah Ibrahim itu adalah ibrah, pelajaran kepada kita, dan dia bukanlah satu benda yang perlu diikuti, dan bukanlah satu perkara yang boleh diikuti sebagaimana yang kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mencerca, menghina sembahan-sembahan agama lain. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita mewujudkan suasana negara yang lebih aman dan harmoni dengan saling menghormati dan saling menjaga sensitiviti agama-agama lain dengan tidak mendatangkan hinaan cercaan kepada agama-agama lain. Memadailah kita dengan memahami ayat ini dan menjadi kewaspadaan kepada kita agar tidak mengundang perkara yang lebih buruk berlaku dalam negara ini. Sekian, wallahu a'lam.